Tayar dah umur 11 tahun. Kau nak tengok tak? Ni. Kalau kau tengok kat sini, minggu ke-13 tahun 2014. Ini betul-betul lama. Sekarang dah 2025. Almost setengah tahun 2025 lah. Ini tayar 2014. Masa tu umur aku darjah 6. Ush. Gila betul ni. Tapi itulah, tengok condition tayar owner ni pun dah makin teruk dah. Bunga dia pun dah out dah ni. Tapi ikutkan tayar, agak tayar ni kan. Tayar Ecopia. Tapi kita sebenarnya kat sini, dekat Transmatic Automotive, kita tak buat servis pertukaran tayar pun. Kalau kau nak tukar tayar, better pergi workshop untuk tukar tayar lah. Sebab kita tak buat. Tapi kalau untuk barang-barang wear and tear, sebagai contoh kau tengok kat sini kan, dia punya disc. Disc dia pun dah teruk. Mungkin brake pad dia pun dah nipis. Jadi kalau untuk pertukaran barang-barang wear and tear ni, memang kita ada buat servis. Selalunya kebanyakan workshop kita ambil, kalau untuk buat pertukaran wear and tear ni, model-model kereta Continental lah. So untuk model Continental sebenarnya bukan barang wear and tear yang brake pad, brake disc je kita boleh buat. Contoh kalau macam sistem suspension korang dah kong pun kan, kita boleh juga tukar yang baru. Korang nak yang original pun kita boleh dapatkan. Macam Mini Cooper ni, dia tengah naik atas mesin goyang ni lah. Sebelum ni adalah Cip Pomen aku ada buat video. Memang lepas kita dah naik mesin ni, kita detect dia punya exhaust dia kong lah. Dalam masa yang sama, kita jumpa juga tayar dia dah 11 tahun. And then kita tengok juga barang wear and tear dia pun dah out. Sebenarnya bukan part wear and tear saja yang kita boleh buat dekat model Continental ni. Kalau kata ada kerosakan bahagian gearbox ke ataupun bahagian enjin pun, kita boleh buat baik pulih juga. Macam kereta ni sebenarnya, bagi secara personally, bagi aku, kalau boleh jangan bawa lagi lah, sebab dia bahaya. Satu, tayar dia dah 11 tahun. Satu lagi, dia punya sistem brake pun dah boleh kata memang kena tukar lah, tak boleh tunggu lagi dah. Lepas tu sistem suspension dia pun dah out. Kalau bawa laju ni berisiko untuk bahayakan korang punya nyawa lah. Jadi untuk avoid semua masalah tu, datang workshop, buat inspection, buat checking. So kalau kata korang ada model Continental yang nak buat baik pulih ataupun nak servis ke maintenance, inspection, boleh hubungi kami, Expert Continental Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.